Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, selamat pagi, salam sejahtera dan salam bertemu kembali dengan saya Hamdan Lawi. Okey sahabat, pagi ni sekarang ni dah dekat pukul 3 pagi Itu dia. Dekat pukul 3 pagi. Hari ni hari pagi Sabtu 26 hari bulan 4. Sekarang ni saya baru bangun dan saya nak pergi ke sungai Kita ke sungai lagi untuk mengutip rezeki Mudah-mudahan ada rezeki nanti. Sebab semalam saya turun dan semua sahabat-sahabat saya, adik-beradik saya dah turun semalam pergi pasang belat. Mudah-mudahan hari ni semua siapa yang turun tu ada rezeki Okey sahabat, jumpa lagi saya nanti di sungai. Mantap sahabat. Nak naik macam mana ni? Nak naik tangga? Tak boleh apa? Tangga? Tak boleh. Kenapa tu?
Jin. Ini nak naik ni macam mana? Tangga tu dah tak boleh lah, ada patah. Memang tak boleh. Saya tahu lah. Tahu nak. Dapat anu api. Tapi dekat sana tu boleh naik juga kan? Tangga dia kan dekat sana nak dia. Tak boleh ajak ke? Tapi air jauh kering lah. Lepas tu saya cakap pergi pukul 2. Ada nak pergi pukul 2. Ha? Lepas tu saya cakap kita pergi pukul 2. Kau tak bangun-bangun. Tengah ada bangun-bangun. Tengah duduk lagi tengok. Pukul 2. Dua tadi pun dah kering. Kenapa semalam Ada betul. Tinggal tengok pun dia orang pula. Orang lebih duduk depan tu. Alim bukan dia. Alim pergi guna dia. Kita pergi main ni. Tapi dia pergi pergi. gas. Agak.
kata berserang dia. Kering jauh. Hah? Dah kering jauh. Jadi dengan siapa ni? Dengan siapa ni? Bambi. Anu juga pada besar tu. Bambi punya. Orang tak habis. Siapa lagi mau habis je. Tak ada orang bawa bot. Tak ada yang anak dia tak balik. Anak dia penat. Tapi anak dia pergi sana dengan siapa ya? Dengan mobil. Bini dia tak pergi. Ini dia punya. Bini dia kerja dah. Dia apa bini dia? Businessman. Hah? Business. Kenapa ada pokok ni? Kenapa ada pokok? Di tengah ni. Enggak. Tengah apa kat tepi? Okey sahabat, alhamdulillah kita dah siap pungut Lepas tu sahabat saya tadi yang belah atas pun dah siap pungut. Tinggal adik saya. Situ ada sahabat saya seorang sebelum siap. Adik saya belah bawah tadi tu. Okey. Ni hasilnya sahabat Okey. Ni udang kecil kita dalam 2 kilo, 1 kilo lebih gitu sahabat Lepas tu udang besar ni dalam 2 kilo lebih lah sahabat. Ni untuk udang makan kita bagi 2 tadi. Ni ada ikan, kalau kita kat sini panggil ikan tutu sahabat lepas tu ada orang juga panggil ikan ubi ni. Dalam 1 kilo lebih lah sahabat. Tak berapa besar Tapi ni kita kena hidupkan sahabat. Dia ubi. Okey. Yang dalam baldi ni udang sedang kita dalam 3 kilo lebih lah. Okey. Anggarannya lebih kurang dalam 6-7 kilo sahabat semua sekali. Tak berapa banyak lah. Yang lepas-lepas tu kita dapat belas-belas. Tapi hari ni hari permulaan dapatlah dalam 6 kilo ke 7 kilo. Okey sahabat, hari ni mungkin kita pergi di sebelah sana. Sekarang ni pun dah pukul 4 sahabat dia. Okey. Saya nak berangsur balik sahabat. Okey, kita akan jumpalah di esok hari dengan itu. Setakat ini saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mantap.